Dan finally, kita dah sampai. Kita nampak gajah dekat tepi ni. Kita tengok dia. Gajah ni kita panggil gajah tunggal sebab dia seekor. Selamat datang ke Pulau Banding. Untuk pit stop pertama, kita dah sampai dekat Kampung Kelewang, antara salah satu perkampungan orang asli yang ada dekat area Royal Belum. Korang boleh tengok dia still masih menggunakan rumah-rumah atap rumbia, kayu-kayu daripada rumah dan tak ada satu pun yang daripada batu. Itu Kampung Sungai Tiang, antara kampung yang terbesar ada dekat Royal Belum ni. Actually, perjalanan kita kan nak naikkan trekking ni tak sampai 15 minit sebenarnya. Dan akhirnya kita dah sampai. Hari pun dah hujan. Okey, nampaknya cuaca dah mendung, dah hujan, dah start guruh dah. Kita kena turun cepat-cepat daripada air terjun sebab risau nanti kalau makin lebat hujan, tu susah nak balik ke jeti.